Hai, selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir tentang betapa hebatnya kuasa di sebalik setiap perkataan yang kita cakap hari-hari? Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangatlah penting, tapi selalunya kita tak perasan pun, iaitu kesantunan berbahasa. Jom kita mulakan. Cuba renungkan soalan ni. Setiap kali kita berbual, tak kiralah dengan keluarga ke, kawan sekerja atau sesiapa je yang kita baru jumpa, pilihan perkataan kita lah yang sebenarnya membentuk hubungan tu. Ia bukan sekadar, nak sampaikan maklumat, tapi ia boleh jadi jambatan ataupun tembok antara kita. Jadi, apa benda sebenarnya kesantunan berbahasa ni? Senang cerita, ia ni macam satu seni guna bahasa untuk tunjuk hormat, supaya perbualan kita sentiasa smooth dan harmoni. Anggap je ia ni macam minyak pelincir untuk semua interaksi sosial kita. Okey, sekarang jom kita bedah siasat sikit konsep ni. Kita akan tengok apa ciri-ciri utama kesantunan dan macam mana kita boleh kategorikan dalam perbualan kita seharian. Ini penting tahu supaya kita betul-betul faham macam mana ia berfungsi. Benda ni, ia lebih dari sekadar cakap tolong dan terima kasih tau. Ia melibatkan kita betul-betul fikir pasal perasaan orang lain. Ia pasal guna gelaran yang betul macam encik atau puan. Dan yang paling penting sekali, kita kena pandai baca situasi. Dengan siapa kita bercakap, ke mana kita bercakap, semua tu akan ubah cara kita berbahasa. Dan semua ciri-ciri ni, kita sebenarnya boleh pecahkan kepada dua kategori utama. Bila kita faham beza antara dua ni, percayalah, lagi senang kita nak sesuaikan diri dalam macam-macam situasi sosial. Okey, tengok ni. Di satu sisi, kita ada kesantunan asas. Inilah benda-benda yang kita buat hari-hari sampai dah jadi automatik. Macam cakap terima kasih. Dan di sisi lain pula ada kesantunan berkendala. Yang ni lebih spesifik. Kita guna dalam situasi formal, contohnya dalam meeting atau bila bercakap dengan orang yang lebih tua atau pangkat lebih tinggi. Masa inilah kita akan jadi lebih berhati-hati dan teratur dengan pilihan perkataan kita. Baik, dah cukup teori. Sekarang, macam mana kita nak amalkan benda ni secara aktif? Anggaplah bahagian ni sebagai toolbox anda, penuh dengan alatan praktikal untuk komunikasi yang lebih power dan penuh hormat. Ayat ni memang kena pegang betul-betul. Ia ingatkan kita yang kesantunan sejati tu datang dari dalam hati. Ia bukan pasal hafal skrip nak cakap apa, tapi ia pasal niat kita, niat ikhlas, nak hormat dan jaga hati orang lain. Kata-kata tu cuma kenderaan je untuk sampaikan niat tu. Prinsip-prinsip ni pula adalah kenapa di sebalik tindakan kita. Macam budi bahasa. Senang cerita, kita cuba tak susahkan orang. Kedermawanan pula, ia galakkan kita puji orang dengan ikhlas. Dan rendah diri tu, ia ingatkan kita supaya janganlah asyik nak tonjolkan diri sendiri, tapi bagilah can kat orang lain pula. Jadi, macam mana nak buat semua ni? Nah, ada 4 strategi praktikal. Nombor 1, guna bahasa yang lebih lembut. Daripada cakap, hantar laporan tu, cuba tukar jadi, boleh tolong hantarkan laporan tu bila awak ada masa? Nampak tak bezanya? Nombor 2, bagi pilihan. Awak prefer kita jumpa hari ni atau esok? Ini buat orang tak rasa terpaksa. 3, kurangkan rasa terganggu. Mulakan dengan, maaf ganggu sekejap, boleh saya tanya sikit? Dan akhir sekali, nombor 4, tunjukkan kita ni satu pasukan. Guna perkataan kita. Contohnya, macam mana cara terbaik untuk kita selesaikan masalah ni bersama? Okey, kita dah bincang apa dan macam mana. Sekarang, kita sampai ke soalan yang paling mustahak. Kenapa? Kenapa semua ni penting sangat dalam hidup kita? Sebab impaknya, percayalah, besar sangat. Kesantunan ni tolong kita bina hubungan yang kuat dan sihat, tak kiralah kat tempat kerja atau dengan keluarga. Ia juga macam perisai yang paling power untuk elakkan konflik. Bila kita bercakap dengan sopan, kita sebenarnya tengah cipta satu suasana yang positif di mana semua orang rasa dihargai. Dan bila orang rasa macam tu, komunikasi kita automatik jadi lebih berkesan. Mesej kita lebih senang sampai. Dan ini membawa kita kepada satu poin yang paling penting sekali. Walaupun kesopanan tu kritikal, matlamat akhir setiap komunikasi yang berjaya sebenarnya adalah benda yang lebih asas, iaitu kejelasan. Dan di sinilah semuanya bersambung. Matlamat kita yang sebenar bukanlah kesantunan untuk kesantunan semata-mata, tapi kita nak mesej kita jelas dan kesantunan itulah yang memperkukuhkan kejelasan tu. Ia pastikan mesej kita bukan je difahami oleh otak, tapi juga diterima baik oleh hati. Bila orang yang dengar tu rasa dihormati, mereka akan jadi lebih terbuka untuk faham apa yang kita cuba sampaikan. Inilah dia, komunikasi yang betul-betul bermakna. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni.
Lepas kita tengok macam mana kesantunan ni boleh bina hubungan, elak gaduh dan buat mesej lebih jelas, adakah ia sebenarnya kunci utama yang membuka pintu kepada semua perbualan kita yang mendalam dan bermakna? Fikir-fikirkanlah.